Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tamu si majlis Ustaz Rahman, Tok Luqman, Tok Nizam, Ustaz Fauzi, Ustaz Muhammad, tuan-tuan dan puan-puan, terima kerana sudi menjemput saya pada pagi ini untuk berbincang tentang tajuk ini. Sebelum saya teruskan dengan pembentangan, saya nak follow up sikit. Ustaz Fauzi sebut tentang anti-normalization point tadi. Sebelum saya lupa, saya nak sebut, baru ni dengar tak cerita berita berkenaan dengan kemenangan satu dokumentari berkaitan dengan Palestin di Oscar kan? Oscar dapat award first time katanya, No Man's Land kan? Untuk makluman, gerakan PDS mengajak semua untuk memboikot filem tersebut. Terkejut tak? Sebab dia dilihat sebagai kemenangan kepada perjuangan Palestin kan, sebab dokumentari tentang kezaliman di masa Qiyata, maknanya tentera Israel dia pergi demolish, runtuhkan rumah-rumah orang Palestin di masa Qiyata yang kediaman orang Badui Palestin untuk dijadikan sebagai, dia kata, military area. Jadi semua rumah-rumah ni tak ada, dia orang nak pergi mana? Dia kata dia no man's land, itulah sebab tu jadi tajuk ni. Tetapi gerakan BDS kata masalahnya yang membuat filem itu adalah kerjasama antara seorang Palestin dan satu organisasi di Israel. Dan organisasi di Israel itu adalah organisasi yang menyokong kewujudan negara Israel. Jadi walaupun dia menceritakan tentang kezaliman Israel, tetapi dia sendiri juga menyokong Israel itu sendiri. Bukannya Palestin, yang dia kerjasama. Dia sama syarikat yang buat tu adalah sebuah syarikat production daripada Israel. Jadi oleh kerana itu, gerakan BDS kata sebenarnya Israel marah dengan filem itu sebab mendedahkan kezaliman. Jadi Israel kata boikot filem tersebut. Tapi gerakan BDS kata pun boikot juga. Sebab dia adalah satu bentuk normalization. Di mana bekerjasama dengan satu organisasi di Israel yang menerima kewujudan Israel. Jadi kita kena sensitif. Gerakan BDS minta orang sangat sensitif bahawa Israel adalah sebuah negara yang diwujudkan sebagai projek dipanggil settler colonialism. Settler colonialism bahasa Melayu ini susah nak sebut. Dia adalah di mana seorang orang luar datang untuk menjajah. Kolonialisme. Settler ni maksudnya dia datang, dia duduk situ, dia halau orang yang keluar. Dia halau penduduk asal di Palestin, itu orang Palestin, dia halau keluar. Dibunuh atau dihalau keluar. Kita tahu pada 1948 750,000 telah menjadi pelarian, halau dari rumah ke kampung halaman masing-masing. Dan ada yang ada di Gaza sekarang ni kan, yang ada yang di luar negara dan sebagai luar di negara Eropah pun ada. Jadi Settler Colonialism Project ni tidak boleh diterima. Jadi kalau kita tak lihat dia sebagai Settler Colonialism Project, maknanya kita tak faham apa yang berlaku. Dan dia adalah seolah-olah macam kita menerima sah tadi sebab Israel sebagai sebuah entiti yang sah. Macam United Nations menerima sebagai sebuah negara yang sah, bermasalah. Itu kena jaga. Jadi kenyataan-kenyataan yang kata I believe in the existence security for the state of Israel ke, ataupun Israel is entitled to defend itself, itu adalah kenyataan-kenyataan yang sangat bahaya yang tidak boleh diterima.
Jadi sebab tu kalau ada orang sebut tentang filem itu, bagi tahu bahawa gerakan BDS tidak menerimanya dan boykot, mengajak orang memboykot. Segala bentuk normalization adalah tidak diterima. Jadi sebab itu kita tak bagi datangnya katakan wakil negara Israel datang ke negara kita. Alhamdulillah setakat ini Malaysia hanya polisi itu. Maknanya kalau ada ahli sokan daripada Israel datang ke Malaysia, tak boleh masuk kan. Dulu masuk dulu tu. Ingat tak dulu? Pemain kriket, pasukan kriket nak datang ke Malaysia dulu. Time Dr. Mahathir. Tapi itu salah tu. Dia sepatutnya tak boleh masuk sebab dia mewakili negara Israel. Tapi kalau dia datang sebagai seorang individu, itu lain cerita, orang individu kan. Tapi kita tak bagi sebab dia, kalau dia pakai pasport Israel tu kan. Tapi kalau dia mewakili universiti datang ke seminar di Malaysia, tak boleh. Begitu juga gerakan BDS kata, mana-manalah kalau di Eropah ke Amerika pun, kalau dia mewakili institusi daripada Israel, sebuah institusi mewakili universiti, kita tak boleh, kita jangan terima dia. Tapi kalau seorang aktivis Israel datang anti-Israel, itu lain ceritanya. Dan kalau dia mewakili negara Israel itu sendiri, dia tak boleh terima. Ataupun dia menerima kewujudan Israel sebagai sebuah negara. Okey. Jadi balik kepada tangan saya, boleh tengok slide. Slide yang panjang sebab tu kalau saya boleh kontrol sendiri lagi senang. Ini katanya telah pun diterangkan dengan panjang lebar oleh Ustaz Fauzi tadi. Dia tak perlu untuk saya ulas lagi. Teruskan. Okey. Jadi gerakan BDS ini telah dilancarkan pada tahun 2005. Jadi genap tahun ini 20 tahun. Jadi kita akan ada beberapa program yang kita rancang untuk buat untuk anniversary 20 tahun gerakan ini. Yang dilancarkan oleh Civil Society Palestine. Yang termasuk dalamnya berbagai-bagai latar belakang. Sebab masyarakat Palestin ini macam Malaysia jugalah. Tapi kita ada Melayu, Cina dan sebagainya. Dia orang Palestin. Tetapi ada Kristian, ada nationalist, ada Marxist. Marxist pun ada kan. Kalau ingat tu George Habas. Ingat tu George Habas. Marxist tu yang pergi kidnap kapal terbang tu kan. Marxist. Kemudian ada sosialis. Kemudian ada Islamis. Islamis tak tahu siapa lah Islamisnya kan. Semuanya menyokong gerakan BDS. Semuanya menyokong gerakan BDS. Jadi dia satu gerakan yang tidak ada masalah. Dalam masyarakat Palestin menyokong semua menyokong. Ini adalah demands of the BDS movement. Ini yang membuat Israel ini kepala dengan Hamas, dengan gerakan BDS. Sebab semua demand BDS movement ni adalah selari dengan undang-undang antarabangsa. Yang pertama adalah recognize the right of return. Menerima ataupun mengiktiraf hak orang Palestin, refugee Palestin, pelarian Palestin untuk pulang ke tanah air mereka. Sebab ini adalah hak mereka di bawah United Nations, undang-undang antarabangsa yang diluluskan oleh United Nations dalam satu resolusi yang diluluskan pada tahun 1988. Resolusi 194. Jadi masih lagi ada sekarang ni. Dan cuma ianya tidak dipatuhi oleh Israel. Tapi dia tak cancel. Masih ada. Dan memang ada hak sehingga hari ini. Sepatutnya dah lama selesai. Tapi tidak dipatuhi. Dan United Nations tak boleh buat apa-apa sebab tindakan tu untuk panis Israel kena diluluskan oleh Security Council. Security Council Amerika kontrol oleh veto. Dan jadi oleh kerana itu hak ini tidak dapat dipenuhi ataupun tidak dapatlah kepada orang Palestin.
Jadi gerakan BDS kata ini adalah tuntutan bahawa Israel kena benarkan mereka pulang. Berapa juta Palestinian refugees ni? Lebih daripada 6 juta. Sebenarnya kalau semua pelarian Palestin di seluruh dunia pulang ke Palestin, historic Palestine lah, sekarang Israel, dia dah sama dengan jumlah penduduk orang Yahudi di Israel. Dan kami ada lagi yang 20% orang Palestin yang jadi rakyat Israel sekarang ni. Campur tu lagi, dia memang campur lagi kat West Bank, campur lagi kat Gaza, dia memang majoriti lah. Jadi ini satu kan. Rekan Reuters. Jadi ini Israel tak boleh hina. Ini adalah hak orang Palestin bawah undang-undang antarabangsa. Yang kedua adalah menghentikan occupation dan blokade Gaza. Ini juga adalah dia selain undang-undang antarabangsa sebab ini diluluskan oleh United Nations pada tahun 1967. Resolusi 242 apabila Israel menawan Tepi Barat dan juga Gaza, dia dapat 1%. Sebelum tu dia dapat 80% Palestin. Pada tahun 1947 sebelum perang tu, dia tahu berapa patus yang Israel kontrol? 6% je. 6% daripada bumi Palestin di bawah kontrol yang 7. Tapi apa berlaku ialah League of Nations, United Nations dalam partition plan, kan ada partition plan partition untuk memisahkan Palestin kepada dua jadi partition plan tu United Nations offer tawarkan kepada Palestin 45%, kepada Zionis, kepada Yahudi 55%. Itu yang orang Palestin tolak. Sebab dia adalah asal, yang dia orang mendatang, minoriti pula, tapi dia dapat 55%. Siapa yang tak faham sejarah, dia tak sedar benda ni kan, sebenarnya satu kezaliman oleh United Nations terhadap orang Palestin. Sebab tu Palestin reject, orang Palestin reject. Dan itu yang berlakunya peperangan pada tahun 1948. Jadi dia offer 55%. Tapi dia pun tak nak sebenarnya. Sebab apa? Dia nak semua. Dia nak semua bumi Palestin. Jadi bila dia perang, memang dia nak perang pun. Bila dia perang, dia dapat 80%. 50%. Lepas tu 67, serang lagi, dapat 100%. Jadi sekarang, orang Palestin bawah undang-undang antarabangsa dia dah dapat dapat 100%. Dia minta supaya keluarkan end of occupation. Yang 20% lagi tu Tepi Barat dan Gaza, itu dia kena keluar. Sebab itu adalah resolusi diluluskan oleh United Nations pada tahun 67. Resolusi 242 tidak juga dipatuhi oleh Israel sehingga hari ini. Jadi itu yang kita tuntut. Gerakan BDS minta patuhi solusi itu, keluar daripada Tepi Barat. Tapi sebaliknya kita tahulah dia bina settlement sekarang ni lebih kurang 800,000 rakyat bangsa Yahudi di Tepi Barat dalam settlement itu. Dia sebenarnya nak ambil semua lah, itu rancangan dia lah, sebab itu adalah pahaman Zionis. Pahaman Zionis adalah semuanya di bawah orang-orang kontrol orang Yahudi. Okey, cuma Gaza tu dia pening kepala sikit, dia tahu tepi, kepung je kan. Dia kepung sejak 2005. Okey. Yang ketiga, ini pun kita kena sensitif ni sebab yang di dalam apa yang dikatakan sebagai Israel sekarang, historic Palestine, lebih kurang 20% daripada rakyat mereka, ini adalah orang Palestin yang tak menjadi pelarian. Tetapi mereka ditindas. Sebab tanah-tanah di Palestin, banyak undang-undang lah, beratus-ratus undang-undang yang mendiskriminasi terhadap mereka. Isu dia complicated lah. Dia duduk jadi rakyat, dia pakai pasport Israel, tapi dia diskriminasi.
Dia tak boleh duduk mana-mana beli rumah ke. Dia sebab semua tanah dimiliki oleh Jewish National Fund. Dan dia ada undang-undang, dia boleh reject siapa-siapa yang duduk kalangan dia. Jadi orang Palestin dia akan duduk kalangan orang Palestin, dan di situlah mereka duduk. Sekolah mereka low quality, infrastruktur dia low quality dan sebagainya. Sebab tu orang Palestin pun bengang lah. Tapi dia orang nak buat apa? Nah, itu yang di kalangan mereka ada yang buat keputusan untuk masuk dalam parlimen untuk bertanding kan. Dia tahu dia bertanding parti RAM parti, dia menang di kawasan dia, jadi dia menang lah. Jadi apa ni, wakil rakyat masuk parlimen, Knesset. Kemudian di bawah Yair Lapid dia diambil sebab dia nak dapat kan, dia coalition government. Kalau dapat sokongan banyak MP, dapat buat kerajaan. Jadi antara yang menyokong dia, Yair Lapid dia sebelum Netanyahu, Parti Islam. Jadi dia sebahagian daripada kerajaan pada satu ketika. Jadi di kalangan orang-orang Palestin pun pening kepala juga, macam mana ni? Sebab dia adalah orang Palestin di bawah, dia bersama dengan kerajaan Israel. Tetapi gerakan BDS itu dia punya politik dia sendiri. Itu politik dia, ijtihad dia lah. Ijtihad. Sebenarnya saya sebut tadi, yang menang tu parti tu parti Islami tu. Islamic Party. Di Israel tu yang menang tu Islamic Party. Jadi gerakan BDS itu cerita dia. Gerakan BDS kata apa ni yang nanti balik ya. Diskriminasi terhadap warga Palestin kena diberhentikan. Dan banyak bukti. Selagi bukti mereka itu didiskriminasikan. Jadi ini 3 tuntutan gerakan BDS. Selagi tuntutan ini tidak dipenuhi, Israel layak diboykot dan mesti diboykot oleh masyarakat antarabangsa. Ini stance pendirian gerakan BDS. Nak bagi tahu yang balik atas sekali tu, sebenarnya ini yang paling penting sekali. Yang atas sekali tu, the right of return. Semua penting, tapi yang paling penting adalah right of return. Sebab apa? Inilah yang apa ni, Abraham Accord tu nak hapuskan. Bila dibuat Abraham Accord, salah satunya adalah dia nak hapuskan apa ni, right of return tadi, dan juga dia nak hapuskan, kan sekarang ni Amerika tak bagi duit kepada United Nations, UNRWA, Refugees of West Asia. Itu adalah institusi United Nations yang ditubuh khas untuk menjaga kebajikan pelarian Palestin, UNRWA. UNRWA panggil. Jadi dihapuskan tu. Tak ada duit dah sekarang ni. Kenapa dia nak hapuskan? Sebenarnya kalau kita tengok literacy rate orang Palestin kalah orang Malaysia. Semuanya boleh 100%. Tak ada yang illiterate. Kenapa? Sebab dia masuk sekolah di bawah UNRWA. Sekolah-sekolah di Gaza semua tu kan, dia masuk sekolah free. Lagi satu, dia orang ni adalah yang di Gaza tu, dia nak balik. Sebab dia ada hak bawah refugee tu, 194 tu, dia ada hak. Jadi bila you hapuskan UNRWA, tak ada lah. Tak ada agensi ni, tak ada lah konsep pelarian Palestin. Sebab Israel tahu yang pelarian ni dia makin ramai. Alhamdulillah orang Palestin ni dia sangat jelas strategi utama dia. Rakyat dia kena ramai. Sebab tu kalau dah muda-muda 20 tahun, dia dah kahwinkan ramai anak. Nak ramai isteri pun boleh juga. Tujuan nak ramai anak. Jadi dia makin ramai. Bila dia buat ramai, kalau dia balik as refugees, habis dia akan, Israel pula dia negara macam western lah. Western ni macam masyarakat Malaysia yang western, tak nak ramai, tak nak anak ramai, 2 orang. Tahu tak Malaysia sekarang ni, tahu tak, sekarang saya nak share satu statistik yang saya tak tahu. Tahu tak berapa fertility rate ni kadar anak di kalangan wanita di Malaysia? Dulu nenek dulu ada 20 orang pun ada. Kan 15 orang ada anak biasa dulu ni 10 orang tu sikit lah.
Sekarang tahu-tahu apa? Kat Malaysia sekarang ni, purata anak bagi seorang wanita. Tak tahu kan? Boleh Google lepas ni. Tak payah Google, saya beritahu sekarang lah. 1.7 sahaja. Bawah 2. Maknanya masyarakat Malaysia semakin menguncuk. Semua negara-negara yang materialistic western ni dia macam tu. South Korea sekarang ni 0.7. Tahu tak? Jepun lagi 1.2 gitulah. Jadi orang Israel macam tu juga. Dia tak nak ramai anak. Dia nak hidup di dunia, nak enjoy kan. Orang Palestin dia jelas. Dia bukan nak pergi holiday apa-apa. Dia nak dapat negara dia balik, berjuang. Bagi dia ramai anak ni adalah satu ibadat. Ramai anak. Jadi dia tahu. Sebab tu dia pening recognize authority ni. Ini yang dia nak hapuskan. Dia nak hapuskan. Jadi tuntutan ni kalau dipenuhi, jadi kita ini bawah undang-undang antarabangsa, Israel tak boleh wujud. Jadi sebab tu Israel kata gerakan BDS ni adalah bahaya ni kan, sebab dia kalau dia berjaya dia akan undermine Israel itu sendiri kan. Ada Zionis, ini kita jaga je penyokong-penyokong gerakan BDS ni, kita tapis-tapis tau. Sebab siapa yang tak sokong the right of return, kita kata ni tahu tepi. Ini adalah dia panggil apa? Zionist in the closet. Maknanya Zionist yang apa panggil? Menyorok menyorok. Dia menyorok. Dia tak nak. Maknanya dia nak West Bank je. Dia nak end of occupation ya. Itu je. Yang nombor 2 je dia nak. Okey. Biasanya yang banyak cakap banyak ni dia nak yang nombor 2 je. Yang dikatakan Palestine has a right for a state kan? Ya tak? Itu yang dia sebut kan? We believe that Palestine should have a state. Once dia ada state, kita akan recognize Israel. Ada banyak negara. Siapa negara yang kata if Palestine has got a state of its own, then we have no problem with Israel. Banyak negara. Cek Malaysia punya official policy. Cek Malaysia punya official policy ya. Dia kata kalau state of Palestine is formed, then we are okay. Tak boleh tu. You nombor 1 tu belum selesai. Nombor 1 tu kan. Kena jaga-jaga. Kalau yang nombor 3 tu pun kena selesai juga. Jadi ini yang Israel marah sangat dengan ni. Sebab dia kalau dia berjaya, Israel cannot exist as a state. As a state dia tak. Okay. Teruskan. Tengok berapa minit ni? Lagi 5 minit je. Bagus slide nama ni. Tak apalah, lepas ni kita bincang-bincang lagi kan. Kita bincang-bincang lagi. Teruskan. Ini saya sebut tadi. Ini Malaysia punya. Ini adalah members of BNC. Dia ada, ini civil society lah ni. Ada berpuluh-puluh lah. Maknanya sebab tu saya sebut tadi, dia menyokong. Civil society di Palestin. Di Palestin ni. Ini di Palestin yang menyokong gerakan BDS lah. Okey, teruskan. Ini BDS Malaysia. Kita ditubuhkan 2015. Selepas satu conference yang saya masa tu saya adakan di UN. Kita buat conference pasal gerakan boycott. Dan ada beberapa organisasi yang telah menyokong kami. Dan sebab tu kami telah register. Dan kita buat keputusan, kita dinasihatkan oleh konsultan daripada Amerika lah sebenarnya, anti-Israel punya. Dia kata kalau kamu nak kerja dengan untuk Palestin, baik kerja dengan BDS National Committee. Saya cek dengan brother-brother Arab Palestin semua, dia recommend okey, gerakan BDS juga. Jadi itu yang kita BDS National Committee. Biasa kami sebut tadi disokong oleh semua termasuk Islamis. Jadi dia ada, kita bekerjasama dengan gerak BDS National Committee. National ni bukan National Malaysia ni, National Palestine. BDS National Committee adalah Palestine punya BDS. Dia punya general coordinator ada di Ramallah. Okay. Kemudian saya sebut tadi disokong oleh gerakan Islamis juga. Dan saya ada surat sebenarnya daripada Persatuan Ulama sedunia pun yang di bawah Raisuni pun sokong gerakan BDS. Dan saya pun ada informal lah
sebut bahaya juga ni ya. Dengan informal dengan Islamis, dan dia kata yes, we are behind you. Okay, teruskan. Ini organisasi member kami lah. Teruskan. Ini jadi saya nak tekankan di sini bahawa dalam polisi isu kita kerjasama dengan BNC. Jadi kita consult dia. Jadi dia bagi kita beberapa guideline lah. Negara untuk Amerika dengan Malaysia lain sikit. Sebab Amerika negara yang recognize Israel. Malaysia negara yang tak recognize Israel. Jadi kita punya expectation boycott tu lebih tinggi berbanding dengan Amerika Syarikat. Sebab tu aktiviti kita lebih demanding lah. Maknanya kalau Amerika tu, kalau gerak BDS di Amerika, yang terkini ialah dia dah jadi sangat tinggi juga sebab dia suruh boycott yang filem tadi kan. Dekat Amerika pun suruh boycott. Jadi yang macam produk-produk di Israel yang masuk ke Amerika banyak kan. Israel dengan Amerika dah ada business relationship. Jadi kalau gerakan BDS di Malaysia, di Amerika tu dia nak minta semua orang Amerika boycott, banyak ada ratus lah, tapi dia sebutlah boycott. Cuma kempen dia tu dia terpaksa fokus kepada spesifik company lah, sebab ada ratus-ratus syarikat Israel di Amerika Syarikat tu sebab dia ada hubungan yang sangat ekstensif. Malaysia kita tak ada, jadi kita punya baseline tu lebih tinggi ya. Okey, teruskan. Ini adalah hanya juga menyokong kita lah cakap ini, kenyataan kita. Okey, kenapa kita ni kita tahu boycott telah membantu untuk menghapuskan kezaliman apartheid di Afrika Selatan dahulu. Gerakan Afrika Selatan dulu zalim terhadap kulit hitam, tapi akhirnya berakhir pada tahun 1994. Kenapa? Sebab dunia telah memboikot Afrika Selatan. Sebab apa? Sebab dunia menyedari kezaliman tu, kezaliman rejim apartheid terhadap kulit hitam, semua boikot. Syarikat-syarikat Amerika pun kena boikot kalau dia tak keluar daripada Afrika Selatan. Itu yang berlaku. Akhirnya 1994, next slide. Jadi Afrika Selatan sebenarnya ditubuhkan, stokan-stokan pun dia tak boleh masuk kan. Teruskan. Dia akhirnya berakhir pada tahun 1994. 1994 ni malangnya adalah tahun Oslo Accord. Oslo Accord yang telah memberi kerugian banyak kepada orang Palestin. Tapi gerakan boikot berjaya menghapuskan kezaliman di Afrika Selatan. Kenapa dia tak berjaya di Palestin? Sebab orang tak tahu. Orang tak tahu tentang apa. Sebab media tak bagi orang tahu cuma sekarang ni dia dah tak boleh nak tindung lagi lah. Tapi selama ini orang tak tahu kezaliman di Palestin. Jadi ini yang sekarang ni gerakan boikot semakin kuat sebab kesedaran di kalangan masyarakat seluruh dunia. Amerika, pelajar-pelajar di Amerika Syarikat sebagai contoh boikot McDonald semua. Australia semua dia pergi, lagi dahsyat dia pergi serangnya kedai-kedai McDonald di Sydney tu. Tapi garang daripada kita lagi. Kat sini ustaz-ustaz suruh kita makan kat McDonald. Teruskan saya nak atas. Jadi pendekatan BDS dia targeted. Sebab ada banyak. Kalau nak boycott semua, Toyota ada syarikat, ada jual di Israel. Mercedes ada jual. Mercedes, Datuk Lama pakai Mercedes. Ada kat sana. BMW ada dekat Israel. Saya pakai second hand BMW. Jadi kalau kita ada satu kereta yang tak jual lagi dekat Israel, Proton. Tetapi Geely ada kan? Geely owner. Geely ada tak kat Israel? Ada juga. Samsung, Apple, semua ada kat Israel. Jadi kalau kita nak boycott semua ni, pening kepala juga. Sebab tu gerakan biasa kata kita targeted. Kita target. Kita ada cara-cara, kaedah-kaedah target tu. Saya nak cerita panjang cerita lah. Panjang lah. Mungkin lepas ni saya akan cerita bagaimana gerakan BDS memilih syarikat-syarikat tertentu untuk dijadikan target.
Tapi kita ada boycott, kita ada divestment. Divestment keluarkan pelaburan daripada syarikat-syarikat. Keluarkan pelaburan daripada Israel. Anti-normalization, keluarkan semua pelaburan. Jangan berniaga dengan Israel. Sepatutnya jangan ada apa-apa pelaburan dengan Israel. Ini yang sepatutnya lah. Dan kita, sebab dia, patut tak ada siapa syarikat yang ada chain, ada restoran di Israel itu layak diboykot. Sebab dia telah mengiktiraf. Siapa dia? KFC, McDonald's, semua ada. Patut dia keluar belaka. Sebab itu negara haram tu. Tapi kita pandai-pandai lah pilih kan. Pandai-pandai lah pilih. Satu lagi, sanction. Apa sanction? BDS. Boycott divestment sanction. Sanction sekatan. Apa sekatan? Tak boleh masuk. Patutnya tak boleh masuk dalam sukan. Jadi kita buat kempen sekarang ni supaya FIFA tendang Israel keluar daripada FIFA. Itu kita tengah bincang sekarang ni apa kita nak buat ni. Kita dulu Puma dia recognize pasukan bola, taja pasukan bola Israel. Kita boycott, akhirnya dia dah give up, dia berhenti. Tapi malangnya sekarang Reebok pula dah. Sekarang kita dah buat kempen. Day of Action kita 5-6 April, International Day of Action against Reebok. Kita nak ajar dia betul-betul supaya dia tahu bahawa siapa syarikat yang ada kena-mengena dengan Israel, dia akan rugi teruk. Jadi kita akan buat secara global lah. Okey, itu kaedah tu panjang cerita. Cuma jadi ini yang lama punya, baru ini yang baru punya list lah. Tapi kita tak nak, ni kita boleh tengok lah. Saya nak cerita last kali, nak cepat kan? Nak cepat seminit lagi. Saya nak tunjuk bahawa teruskan. Ini syarikat-syarikat nak tunjuk, teruskan. Bila teruskan. Lagi. Banyak saya punya ni. Slide ni Okey. Belakang. Ini dia. Ini Minister Israel kata BDS movement is a terror organisation. Next one. Lagi next one. Dia kata apa? Menteri dia juga. The greatest threat faced by Israel. Kemudian yang tu minister lagi. BDS is most serious strategic threat. Bawah dia akan menghadapi kasih Yair Lapid yang jadi Prime Minister kejap. Next one. Ni late President Shimon Peres. Ni adalah lebih teruk dia kata. Sebab perdagangan dia akan hancur, ekonomi dia akan hancur. Next one. Ni dia. Dia kata apa? Minister of Transport. Dia kata focus civilian elimination of leadership of BDS. Dia nak hapuskan pemimpin BDS di seluruh dunia. Itu dia punya ugutan dia lah kan. Saya tengok dalam satu slide dia punya dia point-point sampai ke India. Kat Malaysia peta tu tak keluar lagi. Saya tak nampak. Tapi dekat India dia dah pinpoint. Kita ada satu coordinator. General coordinator of BDS di Asia Pasifik. Rupanya dia dah pinpoint. Dia tahu siapa. Kita memang bincang dengan dia pun dalam aktiviti-aktiviti Asia Pasifik. Tapi dia cakap macam ni kan. Dia nak ugut. Kita buat tak tahu je lah. Kita tawakkal Allah je lah kan. Kalau kita takut pada dia, berjadi syirik kan. Takut kepada manusia lebih takut kepada Allah Ta'ala. Kita kena lebih takut Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan menentukan. Next one. Jadi akhirnya Amerika Syarikat pun sendiri buat undang-undang anti-BDS. Obama yang pergi sign. Sekarang ni di Amerika Syarikat, siapa nak kerja, ada orang kena buang kerja. Cikgu. Sebab dia boycott Israel. Tak boleh boycott Israel. Boleh kena buang kerja. Undang-undang di Amerika Syarikat. Federal crime to boycott Israel. Next. Dia kata, kalau siapa nak jadi ahli politik Amerika, dia kena sebut, saya akan sekat BDS. Baru boleh dapat sokongan kewangan. Next one. Semua akan sebut pasal BDS. Kalau nak dapat peluang politik di Amerika Syarikat. Next. Akhirnya undang-undang diluluskan yang menyekat to make BDS illegal di Amerika Syarikat. Tapi
Sekarang ni dia orang berjuang lagi lah. Sebab undang-undang dah. Mahkamah pun setuju. Ini pelik ni. Amerika cakap dia First Amendment. First Amendment ni kata apa? Freedom of expression. Patutnya Amerika, rakyat dia boleh sebut boycott Amerika. Tak ada masalah. Boycott Israel? Tak boleh. Boleh tak? Rakyat Amerika sendiri tak boleh boycott Amerika. Tak boleh boycott Amerika boleh. Punya dahsyatnya kedudukan Israel ni di Amerika Syarikat. Okey, saya rasa setakat itu saja kot. Setakat itu saja. Nanti kita bincang-bincang lagi. Qul qawli hadza astaghfirullah wa astaghfirullahi wa lakum fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim.